Woi, cantik si bak tu. Cantik si dia. Dan Cina punya ada yang itu, tapi Cina punya pun mangkal. Tapi dia dah ambil juga, dia datang kan. Nanti kalau pakcik mari kata, ada kat tu angkat. Oh, tebal. Kita pangkat buah dia juga kata. Hei. Tutup mulut. Dah terbu lagi ni, nanti tau. Tutup mulut. Macam cubi lah. Tadi Malaysia. Bahasa dia macam ni lah. Cantik ni, apa nama ni? Ini kan dapat kahwin dengan bang. Benihkan biji dia kan? Mana? Ini kahwin kan? Ni. Pokok ni. Mana buah tu? Ini panjang sini. Ni ada tak? Yang itu mangga-mangga buruk pak, yang dia buruk. Kan? Dan ini kan dapat kamu naik atas tu. Cari juga. Lompat itu. Oh, dah ada tu pun. Lompat tu. Sampai tu Weh, kopek dia tu, kopek dia sebekas. Kopek. Ini nama rasa bang. Kita tunggu. Malam dia tak masuk. Bukan orang tengok. Tu tak ada tu. Tak ada manggis, tak ada manggis. Tak ada. Tak ada, tapi masuk malam dia. Tengok lagi. Buah sini tak? Apa? Ni sebiji ni. Ni banyak. Tu dia tu. Tu dia tu. Tu dia tu. Tu dia tu. Bang, masa bang, pokok ni bang, pokok buah. Tak bang, pokok ni. Belimbing. Tu cantik tu. Ini masuk ini yang buah pokok ni. Meh. Buang aja bagi dia duduk itu kan. Aku hantarkan boreh dia kicap dia kan. Ni ada rumah dulu. Boleh dah repair, tak repair. Oh, Repair lah. Repair abang saya tak nampak abang tu. Dah siap dah. Siap dah. Oh, repair dah. Abang-abangnya tu kan, abang yang Racun tu. Simen dah sip. Kenapa selera ni? Oh, pasal dia. Siapa? Batazah. Abang yang rumah. Simen lah. Oh, tu pangkal. Bontot dia tu melekat tu. Pulang. Orang tanya dia. Tanya dia kan, bang ini abang sewa ke? Pasal kalau kubur banyak operasi lah. Begitu. Berata asing eh? Berata asing? Lain je ni. Balu. Ada hati tu. Apa nanti, Cina tu nanti komplain apa kan? Habis kena kaut dah bang. Kena kaut dah. Kuih, wati bang. Tebal sini. Betul lah tu. Mungkin baju kita tu. Baju tu, baju yang abang order. Oh, cantik ni. Dia kalau rupa ni kita tak ada racun ke dah. Jika ada racun nanti masalah pokok. Betul tu. Kita potong je. Oh, cantik bang. Cantik ini klon Mas Kedah. Ya. Orang panggil Golden Pan.
kalau aku kalau kita busuk lagi tak jadi apa? Busuk boleh. Ah. Boleh. Ya. Tapi nanti tu. Busuk cangkul lah bang. Hmm. Cangkul apa asal 2 pokok kau lah bang hari minggu. Oh, bau babi. Ah. Ya. Ini pun saya naik lah. Ha 3 pokok ni. 3 pokok ni bang. Pokok ni hidup ni. Tapi dia terlantuk lah tu. Ya. Ni masalah air ni. Memang masalah air ni. Air bawah tanah. Ni cantik dia bang. Yang mana naik cantik tu? Ni cantik lah. Tunggu dah kembang kira ni. Tunggu dia besar lah kan. Atuk kat sini dah berapa tahun tu? Dua dah? 2 je. Dua kan? Daripada pokok kecil tu kan? Habis pokok tu. Kan? Pokok tu tapi tak dah cantik rupa yang tempat dia. Dia banyak racun dulu kan. Oh ni dah kembang ni dah harapan tu. Harapan buah tu. Ya. Lepas saya nak beli hormon lah. Nak beli hormon. Saya nak beli hormon tu. Saya nak cuba test. Pokok tu bukan untuk ini bang. Bukan. Bukan ya. Suka ni. Suka pokok tu. Kata tu luka kan. Tak elok tu. Tapi dah lama ni bang. Apa lama hilang ni bang? Apa? Jemur hilang lah ya. Dia jemur. Oh cantik tu. Naik dia. Oh cantik ni. Kemas cantik kan. Ya abang tu datang berapa kali lah kan? Sekali je datang. 2 kali. 2 kali kan? Dia tak minat sangat kebun. Tak minat. Dia kurang minat kebun ni. Kalau minat kebun, memang cantik bang ya. Walaupun dia teruk sana kan, dia minat. Nanti. Aku cakap dengan cikgu lelaki tu kan. Budak. Tu. Cantik tu. Tengok. Aduh. Kan? Kalau dia naik je cantik Dia kan. anak kampung ni kan ini. Kan? Ini. Kereta mesin, terbang sana. Tu saya kendak tu. Dia potong askeh kan. Dulu nak dapat rumput ke senang ni bang. Ya tu. Pokok Ini nama dia Tembaga Layung. Ni kelon dia. pokok lepung ni kalau kita masuk pergi hutan, tali tak ada, pakai dia. Dia pokok berlubang. Kulit dia. Kulit dia tu Bukan yang buah dia tu ada api ke? Orang bakar letak api tu berapi dia punya. Tu bukan. Tu kan. Itu nama lain. Itu nama dia pokok jarak. Pokok jarak je berapi. Minyak dia tu. Yang berapa kali dah yang buang pokok pisang ni petebang ni. Dia kena tarik akar dia ke bawah. Pokok pisang tu. Pisang. Pokok pisang tu kalau dah ditebang, kita kena cari pokok buluh yang mati tu. Belah buluh tu kan. Rendam dengan racun. Betul. Lepas tu baru pacakkan Cara kedua, tebang lubang tu untuk racun. Tahu randap. Jadi abang dia cepat tu tak kayu rosak. Kayu tu rosak, kayu yang tu. Kayu tu kan. Lambat dengan antigen tu. Tu lah. Kayu rosak. Jadi Macam boleh belajar kan antigen tu bang? Antigen dulu tu tak tahulah si Manap tu buat kerja. Oh, cantik tu. Cantik tu. Cantik. Itu yang sahabat benda rupiah. Saya tak nak pergi terang bawah dia. Oh, cantik tu ni. Ini kalau tahun depan berbunga ni. Itu tak mau pergi sangat bawah ni. Sibah tu. Dia dah redup tu. Ada dua sosiknya. Ui, cantik tu ni. Alhamdulillah. Macam rumah kan dia kan. Main sikit je bang. Main sikit je. Oh, dah ada benda besar. Dahan buah banyak ni. Dahan buah banyak. Alhamdulillah tu. Ini pun nak kena dia turun ni cantik tu. Dahan buah. Ini pun nampak elok. Ini sakit kan? Minggu lagi boleh makan buah-buah. Ini kok mangga. Yang depan. Ini hari Rabu. Hari Minggu ni ada kan? Ini Rabu. Kami atur hari 3 hari dia. Kumpul lah tu ada buah kumpul lah. Kumpul lah nanti ada buah. Ni dia rompak ni. Rumput apa bang? Wah, tak ada masalah. Sakit pokok ni. Ni dia rompak ni. Dia macam nak mati tak mati tu. Kambing tak masuk dah kat sini.
Tak ada dah. Kami dia caw lah, dia elok lah. Elok dah. Konsep. Dia tagah, so kalau pasal lagi masuk, itu orang kebun jumpa awak. Habis ni makan dulu pokok kita. Kambing ni. Ni ada perempuan ni. Orang yang benda tu bingung tau. India tu, kira apa dia. Kau suruh amal kopi-kopi dia ni. Kau kopi lah. Kena kopi. Masuk dah bekas. Kena suruh dia rasa tu mana berair kena asing kan. Ya. Memang dia tengok tu, dia semua yang cantik tu yang baru. Ha. Ini ciku king, ciku besar. Tak tahulah. Lemon bang, lemon. Buah lah lemon. Ada. Tak kena ambil tu. Apa tu gila. Oh, duri banyak tu. Tu ada apa buah tu? Apa buah? Duri dia tak tahan aku nak buat. Nak naikkan dia tu Ha? Payah nak naikkan dia. Ni sakit kan ni. Tak tahu kenapa. Ni 355 ni. Sakit ni. Dia tak urus sikit bang. Tahu Lah ni. dia punya apa ni. Dia pucuk baru dah. Tapi dari pucuk baru ni naik dah. Tapi yang ni bawa luar-luar dia apa? Sebab sekitaran ni mak dia main berempat. Ni kau nak beli limau nipis ais bang. Besar-besar buah dia. Kau nak ambil buah ni. Boleh ambil. Boleh ambil. Maksudnya Abang Aceh dah lepas dah. Ha. Minggu dah boleh ambil. Dah ambil. Ni pokok ada orang Belanda ke? Tak ada buah. Belanda tak boleh Belum ambil, belum lagi. Belum masa Belum lagi. baru lah. Nanti cantum lah. Nanti apa Tapi yang Belanda ni bang, dia kadang maju. Dia yang Belanda ni, dia yang dari kampung yang baru jadi. Sekarang dia menang. Belanda ni. Yang baru lah. Oh tak ada tu Tak naik Macam antas ni tu. Oh dah 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 bawah tu. Bawah ni. Oh, belimbing. Ha. Ada kuku lagi. Bukan. Pandang. Macam buat kerja ni ada buat kerja ni. Yang Kristian yang lama tu anjing masuk kau ni tertutup ni. Dia masuk lubang kan. Abang kena dulu. Ada gugur ni kan ni, ada gugur cek gugur. Bang. Jom pergi ke bawah kau tengok buah. Takut anjing pula. Alah aku tak ada akhir ni. Tapi ni ah, dia kan tak ni. Apa dia? Dia kan tak apa pasti. Dah siap ni. Oh nampak buah ni. Aku ambil gambar ni. Dalam tu dah gitu, dalam tu gambar keluar tu. Dalam bilik air ada 4 biji tu. Boleh buat kalau boleh buat buah ni. Buah Aku kumpul bang kan. Nanti bawa anak kita bang kan. Bawa bini tu ini kan. nak main musikal boleh. Kalau mari petang pada ya bang. Yalah, petang buat ni. Pagi. Ini Ha. berimbing punya. Sedap. Apa nama tu? Jangan pokok. Ini apa ni? Telur buaya. Cantiknya. Gabah. Aku tak nak lah. Tengok aku tak minat. Nak makan yang tupai dia. Kan? Oi, kedut tu. Kedut tu, kedut. Anjing makan aku mau anak Tebal gila sikit. Oh tu daun. Oh lama. Adik. Masuk metais dia. Terangkat dia. Ha? Tak nak makan nasi. Tak nak makan nasi. Mu santing malah adik. Telur buaya bang. Ni dua tembaga. Ni buah ni tak? Buah ni kan? Buah besar kan? Dua kau ni. Banyak buah lagi. Itu pasal dekat pokok dengan tulis. Jadi apa? Dengan apa? Orang tanya dengan pokok apa bang? Ini kampung-kampung Rian ni. Tak. Tak kereta dah budak-budak tu nama tu yang nama apa? Ini jadi ni kampung dia juga. Tu buah bang. Tu buah gila sikit. Berbaloi tu. Dia kena baja. Kalah maksudnya bang. Baja dia lah kena elok kan. Oh, baja kau cakap lah macam mana baja dia. Baja pun. Cina hantar yang Cina bagus Cina. Dia tengok tanah. Tanahnya cantik ni tanah gambut. Bukan. Kau tak gambut dah bang. Ni tak tanah elektrik.
Ya Allah, color dia bang. Tengok color dia bang. Bentuk tu. Nampak macam di 24. Bukan ni satu baga tu tak? Ha. Satu baga. Muka dia bang. Ada buat getah ke? Tak ada. Tak pegang tu lah. Tak boleh tu. Oh lama ini bang. Pecah ais yang ada keranda tu. Susun kan. Oh lama. Oh, besok Tak, makan. tak nak makan nasi. Oh, dia lain macam mai sikit dia bang. Hmm. Ahad kau free. Pergi Ahad ni. Dia petang lah. Boleh. Tu nak makan apa tu? Petang nak apa nasi? Tak nasi. Ada sekandar lah. Tak apa. Tu nasi kandar apa? Nak buat apa? Kau tak boleh usik. Ngigit. Jauh. RM1 ke? Ngigit. Tu apa? Ayam ke kambing ke apa? Kambing. 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 Kau tu apa? Kambing. 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 Lepas tu air apa? Milo. Ini tak boleh pegang ni. Tak apa je mana Kursi dia Ram. Ada kursi Ram. Ada kursi Ram. Ada kursi Ram. Ni. Ada kursi. Itu buat nanti atau buat jaring kan. Buat jaring masuk orang makan dalam dia baru boleh rantai. Nak kena rantai. Boleh gigit tu Ngigit. Tak apa je ni apa dah. Siapa Satu bapak mak tu. siapa yang gigit? Siapa yang gigit? Siapa pernah kena? Ni. Betul pernah kena? Elok-elok pergi makan. Hospital tu. Yalah takut kena ni. Naik motor kenapa? Aku tak kata anjing tu. Saya buang sampah. Lepas tu ada anjing situ. Saya tak perasan. Cakap begitu lah. Pergi hospital pergi tempat tu. Tapi sebenarnya anjing gila. Yang abang saya pun doktor. Ha? Doktor abang saya ni. Dia anjing gila. Dia tak ni. Dia tak jenis yang gigit sebenarnya. Ha? Duduk diam je. Kalau betul-betulnya anjing gila tu. Oh ya. Diam je. Dia kecuali kita kacau dia, baru dia gigit. Aku bagi makan tu hari. Apa tu bagi makan. Kau dia tak makan lapar ni. Itu buat apa tu? Rosak ke apa? Tangkai gigit dia apa ni pun tengok. Dah tua ke belum? Tengok bang. Lama dah. Hmm. Dah Oh tak ada. Tu monyet tu tak ada. Dia ditarik di dari ni. muka dalamnya. Ha? Tak masak. Mengkal. Tapi buah durian ni kan. Weh ini kalau dia ada bang. ya Dia tak ada dia ada kan. Ha. Tapi bila orang rasuk Allah mak musangki mukadah lah. betul tu. Ini betul. Ini betul sedap tu. Dia kalau yang macam musangking tu dia manis sangat. Muak. Makan 100 biji. Oh dah tak agak dah. Kau kada ke bang? Kau kada ke bang? Trader perut dah rasa kenyang lah. Tak boleh masuk dah. Macam yang dekat apa kan, dekat karak tu. Orang beli banyak tu ha. Makan dia kata makan sampai Dia bagi makan dah. dia bagi bakul tu. Bakul. Besar betul kecil. Penuh. Yalah. Kita makan sebiji dua biji. Allahuakbar dah kenyang dah. Oh rumah saya lah dia punya bos. Ya. Buat sana. Terus buat bontot man. Kat bontot dia. Betul dia lah tu. Cuma sebab dia punya apa? Kira dia tak Itu bakul yang orang masuk baju tu yang Ah. buku itu penuh tu. Bakul hutan, besar tu. Hutan tu. Makan. Terus makan. Penuh. Apa tak nak makan tu? Betul lebih tu bawa balik bang Dia punya kebun betul-betul kebun durian tu. Bermula dia jatuh ni. Satu ekar, bang. Itu pai. Kan? Ha. Rasa sikit sedap. Makan anjing. Lama-lama tengok tak nak bang. Kan? Kita ingat tak nama tu. Semua dah rasa tu, semua dah rasa. Bini akan makan dah. Buat dia biji balik. Tak apa tu. Kalau ada lebih tu tu bagi lah mana nak kamu rasa kan. Dia orang dah makan dah makan dah. Kau tak datang ni Rabu ni kacau aku ni ke mana abang ni dia lama ni. Minta datang lah kan. Datang. Malam tak apa lah. Sebab hari tu nak datang hari Sabtu kali dah dapat tawaran pergi sana tempat terpaksa tangguh dulu lah. Cucu aku dah hantar dah. Ada dekat atas yang malim tu. Sesuatu buka suruh Mangkal. Tak taman dia buka. Dia rasa dia tak cantik. Lagi buka lah. Dia Ni belimbing bang. Ni rasa bang. Belimbing bang. Ni belimbing. Pokok ini dia tu. Tak ada ni. Ni tempat Oh. Ya. Ni belimbing. Ni rasa sedap bang. Ni sedap gila buah dia. Dia punya isi tebal. Kulit dia biji nipis. Color dia warna oranye. Ni belimbing tu kan. Oh, tengok dia punya buntut dia tu. Dia punya buntut tu. Nampak? Macam ni. Musangking punya buntut. Aku lebih ada bang. Kau potong dua. Tu. Kau potong dua. Senang makan dekat ni. Tapi kalau hidang orang tak boleh tak sedap lah, tak cantik lah kan. Potong dua. Ira dia tak cantik ni. Susah nak buka.
Ni sama macam dekat ni semua. Yang dekat depan ni. Sini dia. Buah dia. Susah nak buka. Dia ni. Macam mana bentuk belimbing ni? Aku ada orang buka kakak dua lah kau. Itu dia orang Ikut apa dia ni. punya era man. Dia punya lain tu. Dia tak cantik. Tak cantik. Datang pula bak mengujang. Datang ni dia makan durian. Tadi anak dia lah dah datang tadi. Anjing kejar. Ha? Anjing kejar dia. Lepas tu pusing balik. Tak masuk. Tengok ada mentang balik-balik. Tak masuk. Tak masuk. Lah, tak masuk. Lah, Lepas sini dah. Tak masuk. Hantar dia. tak berani. Dia tengok anjing tu boleh ke depan tu dah. Tunggu dia ke depan pagar. Anjing tak kacau dia. Tapi dia takut. Takut lah dia. Dia kan semua masuk eh. Dia datang kau dengan mak ujang ni kau datang kau datang. Pagi. Tapi ibu rumah tu. Kakak pasang dua dik. Ayo kau start lah kat antik nanti. Pasang dua tak antik lah. Ikut ada dia. Ikut dia punya era-era tu. Lain tu, lain tu. Part lain tu. Yang tu keren. Tak datang Indon tu. Dah tegur dia. Dia Tak, aja dia tak balik. berani. Dia tunggu luar sana. Tu bang dua rumah tunggu sana. Dia jangan nak lompat pagar. Saya dapat tangkap. Rupanya dia sakit dia. Jangan masuk. Ini pui bang. Aku marah tu. Biasalah tu. Biasalah. Diorang, Tapi banyak- ui, macam Mustang King bang. Macam Mustang King bang. Kau tengok bang. Isi dia bang. Ha? Macam Mustang King tu. Buat kereta besar dia. Ha? Buat kereta merah dia. Bulan. Buat kereta besar dia ke? Pakai kereta abang lah. Oh. Abang yang kita. Bagi balong rasa. Macam Uh. Saya suka ubi ni. Hmm. Saya tak suka belum sangat kalau ubi ni kan. Dia keras sikit. Dia keras apa. Baru gugur kan. Kan. Ada kit dia. Dia lemak-lemak kan. Tak manis. Kan. Ni orang yang suka makan yang keras ni sedap ni. Lekat. Dia punya apa? Beras dia. Color tu. Geram tengok tu. Beras ambil. Aku tak ada. Ini kalau dah musim nanti. Bawa jual depan masjid tu. Tak jual mahal. Murah je. Kebun kita sendiri kan. Lepas tu tipuan tu. Hantar tu. Buat dah habis. Hantar tu. Ambil sendiri. Tapi jangan hantar dekat pondok tu pun. Hantar yang betul. Kalau dia cakap betul. Ini dek tak hadap, adik tak payah bayar. Ya betul. Dia cakap betul. Kalau tak hadap kau jangan bayar kan. Aku apa makan tu. Tapi color dia Dia gigit geram apa? color dia. Color dia. Dia gigit nak. Oh lama. Tu itu ini buah ni kan. Pokok ni kan. Hmm. Ya Allah, sedap buah dia. Ya Allah, patutlah akau suka buah ni. Tak banyak ni. Berapa dia ni? Ada 40 juga, 50. Boleh hantar lagi lah. Hantar kat model kan. Malam ada tu. Nak. Malam ada ke tak ada? Ada. Ketah kat awak ni. Jangan ketah. Oh lama. Oh cantik dia tu. Ha? Cantik kali dia. Hmm. Cuba kadang kita kena angkut lah pakai ni. Oh dah. Kena angkut lagi lah. Naik atas kereta lah buah-buah tu. Kalau tak bekar dah habis. Pakai troli lah. Kalau tak ada tu mana tu. Pakai ni lah. Pakai Ubero tadi. Tu punya apa? Lori ada. Lori ni kan ada. Dia tak pakai lagi kan? Dia tak jaga dah. Lagi lah. Lori tu dia buat apa? Itu ada air tu. Air kita ada. Air kita tu. Payah hat je lah. Dia kandar tu. Nak makan apa. Kambing eh. Kambing. Lah. Aku tengok pilih kan. Tapi orang tak nak makan bang. Tu hari tu yang adik-beradik si yang atas ujang tu. Manjoi datang. Yang mari tu hari yang kita bawa yang dia makan bang. Sungguh dia makan. Takut aku tengok bang. Manjoi. Yang akak tu. Yang macam cakap tu. Saya ada agak. Sedap betul. Aku rasa tak pernah makan benda yang itu. Makan yang durian yang jadi bulu kan. Enak.
Aku dah start lah bergerak. Akak ada tinggal dia ke? Tak ada. Dah ada makan. Kan? Sampai benda dia. Bang rezeki dia lah bang. Dia ada itu bang rezeki dia lah. Tu lah kata ke bang, bunga pun pencen dari kebun dia. Aku bawa aku tengok ke sana. Tapi kalau aku makan tak berhenti ngok. Bila aku buka susah, aku potong dua lah. Ngok sampai bila kan. Tapi tak boleh makan dengan Coca-Cola bang. Jangan tu. Coca-Cola jangan. Dia bergas. Bergas tak boleh bang. Aku sikit je bang. Nak rasa kan. Aku pergi jalan. Aku berdiri pergi ke belai benda tu. Air sejuk tak boleh. Air pahit tu kan. Dia melangkap bang ya. Dia menangkap tu. Temikai tak boleh makan. Temikai tak boleh. Temikai. Temikai tak boleh. Tahu resiko dia kan. Nak rasa sikit je. Ngop ada kan. Ya Allah. Kala dia. Gila lah. Kalau macam ni orang tengok pun tu, orang sanggup bayar lah tu. Bukan abang, orang yang menjaga yang betul bang. Kalau tak betul, tak cantik, abang yang bayar. Kan. Kalau orang yang hantar betul tu bang. Yang hantar tu, betul orang dia. Ini memang arwah abah tertanam tu ni. Ni ambil bakar daripada ni Malang Sabah. Itu motor dah keluar. Tapi dah pergi sekolah lah kot yang dia jenis anak tu. Range Racer ada dalam tu. Mana tu? Range Racer 4,000 lebih tu. Aku dah ambil, tapi aku dah gari dah, gari tayar lah. Nak ambil pun lambat. Dia nak ambil, lambat. 4 rantai, aku dekat tayar kan. Dia nak potong pun lambat. Dia ambil itu bang. Tak sampai lagi dia punya adik-adik, tak sampai lagi. Tak sampai adik-adik dia. Sampai. Satu ni kot sampai satu ni kot. Tengoklah, bukan adik-adik dia pun mungkin buah banyak kot. Yang dekat Pahang tu kan ada musang king tu. Yang 15 hektar tu. Bukan dia pergi sana. Lagi banyak sana. Tapi dia suka sini. Sini bebas. Sana? Sana dia tak bebas sana. Dia ada orang lawatan atau semua tu. Oh ya ke? Tak boleh kita, dia cakap lah. Sana abang tak boleh lah abang pergi. Yang tu arah Oh geram tengok. Gila lah orang macam ni. Puluh mah, bertambah ni. Tak tutup kan? Ya tu. Tak tutup. Betul. Memang kan tok kita nak buat kat bang. Tak boleh, tak cukup lah. Tak cukup lah dia punya bekas. Ini yang baru, yang tu tak ada buka lagi. Buka lagi tu. Koyak tu kena bawa bekas tu. Bawa bekas. Lepas tu apa ni? Tak kena bawa balik. Bila. Kalau siapa nak buat tempoyak ke apa. Pandai-pandai lah. Tempoyak press punya bukan busuk punya. Buat elok ni. Cuba dia berair. Tapi tak berair kot tu. Kering ni, kering. Tangan dia. Pangkal dia, Dik. Pantai dia. Tak kena dia punya ada. Dekat belah Serendah tak ada kan? Ada kan? Kerendah? Kerendah ada kan? Tempat tu tak ada? Tak ada orang jual pun. Tak ada. Yang ada jual Penumpang. orang bawa daripada jauh. Kacau tak ada. Tak kena man. Oh tu Man, bang. Tu sebiji bang. Tu. Kat guni tu. Tapi buah ni, buah bayi tu kan. Elok ke? Jaga-jaga bang. Kat elok lah kau. Tu bang tu. Belakang tu. Kat pintu Kat apa? guni. Tukang kita elok. Ni bang guni tu bang, tu. Betul ke? Guni tu. Tu lah bang gugur. Tu dia. Betul ke? Ha? Tangkai baru ke? Tangkai? Tangkai baru tu, tangkai baru. Nak apa dalam dia? Boleh rasa bang, nak rasa ke tu? Semua tempat. Nak rasa ke tu? Saya nak rasa dia. Tak nak rasa ke tu buah ni? Nak lah. Ha? Tak nak rasa. Oh, tu kena rasa tu. Banyak variety kita masa ni. Ini saja tu, pokok kita tanam ni 28 variety. Jadi betul buah ni. Buat duit lah. Tahu kan dia. Kalau nak makan Ni saya tengok pokok kita ni, bila dah tinggi boleh kembang kan? Bila dia bang, dia pagi makan kan. Dia nampak buah makan kan. Yalah. Lepas makan 3 biji, dia sedender lah.
Cari air dia relax lah. Mulut sedap ni dia. Itu Yang dekat kampung kalau kubur tu. Hmm. Abang ada dengar tak? Nama dia Den Rimau. tak pernah. Dia Tak pernah. corporal polis tu lah. Hmm. Orang kampung ni dia bodoh ke bang? Orang kampung Kedah ni. Jual. Bukan ni, dia jual tanah kat dia. Lepas dia boleh pandai korek dia ada kan. Sikit lagi. Lepas tu bang bila dia buah jalan dia bang, ambil buah kan. Dia jual kat orang nak mau sangking. Dia hantar yang satu. Marahlah orang. Mangkar kan? Mangkar ke apa? Lembek. Sama je. Ni baru je buah. Kan jatuh cantik buah buat. Hilang. Dia lanci bang. Lembek, keras. Kalau potong dua, rosak buah tu. Ada yang anak dia kalau nak makan tu rosak buah kan. Awak nak duduk sejik pun tu. Sudah tu. Aku kopek tu man, kopek yang lubang tu nak rasa buah dia. Bagi atuk rasa abang. Dia akan ni. Palung kau rasa. Yang tu. Yang lubang Tak pernah rasa ke tu buah tu? banyak tu. Tak pernah rasa nak rasa macam buah. Dia berair tu, dia berair. Ya. Itu adalah pasir dia. Tu dah habis lah. Ada lagi mana? Habis dah? Ada lagi. Kalau bawa bekal memang bagi lebih. Bawa barang kan. Jauh, bukan nampak jauh. Satu dia. Kering pada kering tu. Pada kering tu yang sedap tu. Opang nak suruh makan dia? Dia bukan nak dia tak nak makan sangat pun. Dia lebih kepada dia nak apa? Dia lebih kepada nak suasana tu. Tu yang kopek tu yang bau tu. Nak rasa kat buah dia. Ni macam Yang bawa luar ni. Cina punya. Sini eh. Itu tanah tu ni. Ajak tu yang ni. Tanah dia. Pokok ni. Tu yang baju rumah atuk tu. Ni pasal dia. Tu jang tu dia masuk 3 ekar setengah bang. 3 ekar. 4 ekar. Tu dia nak jual 500,000. Dia tak buat apa-apa lah. Tanah dia hanya tu. Orang Cina Dulu mana kau nak beli. Tak nak jual. Bukan nak jual. Siapa nak jaga? Satu. Pakcik dia berada kata sikit sangat. Kalau dia beli tau ni bang, dia simpan rupiah ni bang. Tu duit dia bang. Betul. Sebab apa? Boleh masuk elektrik. Elektrik boleh masuk. Rumah kat hujang tarik tu kan. Tak kena pangsa teman. Kena dia punya lain tu. Dia keras lah. Keras tak? Juga ke pantai ni. Dia rasa lain-lain. Kat campur yang bawah tu. Kau boleh lain tak? Dekat dengan apa tu? Dekat dengan yang ada pecah. Pecahnya. Tu ada betul-betul dia. Dulu opah tu dia masak makan. Sedap-sedap kata. Mana? Ni opah. Yang pokok ni. Tak tahu tu. Pagi tu makan tu dia berair.